Yang biasanya kalau kita dah belajar ilmu-ilmu orang Melayu ni, dia akan ada satu perkara ataupun asas yang sama. Betul. Asas yang sama ni apa yang saya trace lah. Yang saya dapat kesan, contoh, mesti berguru, mesti menghadap, mesti berjumpa, mesti bertemu lutut. Kadang-kadang dia adalah bahasa-bahasa dia yang bahasa berkias. So cikgu, tanjak ni orang kata harga dia agak mahal juga kan. Bila kita dah beli satu tanjak ni, sebenarnya waktu bila yang sesuai pakai tanjak? Boleh ke pakai dengan t-shirt? Maksudnya pergi ke mana yang patut kita pakai tanjak? Tanjak-tanjak yang kamu pakai ni kan, dia ada maksud-maksud tertentu, ada nama tertentu kan. Dia bukan, buat auto tu ni bukan sembarang. Pergi ke kedai bersama Pak Isa. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa. Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba. Ramadan tiba. Anda sedang mendengar Berancar Podcast on YouTube. Host number 1, Haiman Milo. Aku Pipi. Halo Goja. Long. Ya man. Yang madu dah Long. Gagal man. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang, welcome back to Berancar Podcast. So sekarang kita baru buka. Alhamdulillah kau buka. So kau okey Long, puasa kau ni Long? Aku puasa okey man. Okay. Kau kata aku jenis macam tak puasa pun aku puasa kan. Dia sehat je nampak. Jap. Jangan layan podcast 3 orang budak gemuk tu. Ini baju baru Berancar merch. Ni design depan, kain kualiti baik punya. Kau tengok kualiti kain dia. Ini pula design belakang dia. Gambar beruang. Korang boleh pernah tempah sekarang dekat link bawah tu. Dah, kau sambung tengok podcast 3 budak gemuk tu. So hari ni kita, kalau kau nampak semua bertanjak bertanjak. Seperti yang kita janjikan lah minggu episod sebelum ni, kita ada uraikan sedikit tentang falsafah di sebalik baju Melayu. Betul. Jadi seperti yang kita janjikan, kita bawa lah kita punya orang yang lebih arif sedikit daripada kita orang. Kita orang ni kata baru-baru nak merangkak. Kan? Sebab ada orang komen Pi. Dia kata topik ni best. Betul. Topik pasal pakaian-pakaian ni. So hari ni kita ada panggil guest lah Ni seorang. kita ada panggil tetamu kita. Khas kita import daripada Morocco. Batu Sembilan. Ceras. Daripada Ceras. Okey, Cikgu Micai. Cikgu Micai. Okey, Assalamualaikum. Selamat datang Cikgu. Selamat datang Cikgu. selamat datang. Studio kita orang yang orang kata seada-adanya lah. Oh, dah ni okey lah ni. So Cikgu, apa khabar Cikgu? Berkobar-kobar. Khabar. So setakat ni puasa okey lah Cikgu? Alhamdulillah. Belum bocor lagi. InsyaAllah kita ada bocor lah kan. So apa kita nak bincang ni? Sebab kita siap ada buku lagi. Betul, kita ada macam-macam ada depan ni. sampel-sampel tanjak. Jadi sebelum tu mungkin saya memperkenalkan lah ni Cikgu Micai, kira penggiat warisan dan juga pengarang tanjak. Penggiat warisan maksudnya apa? Penggiat warisan orang yang memperkenalkan warisan kepada kita. Yang menjaga warisan tu lah. Macam mana? Cuba Cikgu uraikan. Yeah. Kan saya salah cakap pula. Lebih kepada warisan-warisan Melayu kita lah. Tapi macam apa specifically, macam saya terlibat dalam bidang mengarang tanjak lah. Tanjak. Jadi kita selain tu kita main gendang. Oh, ada juga main Gendang silat Kedah. Gendang silat Kedah. Macam tu. Cikgu dulu asal daripada mana? Saya asal daripada Pahang tapi saya besar dekat Johor lah. Orang Mor. Okay, faham. Macam mana boleh terlibat dengan gendang Kedah? Maksudnya cikgu asal daripada Pahang, duduk Johor. Terlibat dengan Macam mana boleh Kedah? Dia puncanya mula bersilat lah dulu. Biasalah mula-mula bersilat. Jadi masa tu dia orang bila kita bersilat tu, kita buat bunga sembah tu, dia pakai apa? Kaset zaman tu kaset lah. Kaset zaman tu kaset bos. Betul. Tak ada macam zaman kau orang ni. Kita orang dah pakai DJ lah. DJ. Jadi dia beli kaset tu kita dengar sedap pula bunyi apa tu kan. Bunyi macam kita tak tahu. Masa itu tak tahu lah bunyi tu sunai gendang semua. Gendang tu boleh lah tapi sunai tu kita tak tahu. Jadi daripada situ tu lah pelan-pelan sekitar masa tu saya kat UKM. Saya belajar lah. Saya belajar game tani. Kemudian adalah muzik-muzik tu. Kemudian kita tanyalah cikgu kita, apa benda ni kan? Dia kata, inilah dia gendang silat Kedah. Jadi daripada situlah yang kita mula timbul lah minat nak belajar kan. Baru kita cari guru lah. So cikgu belajar yang betul-betul instrumen dia lah. Kita belajar yang instrumen. Macam gendang silat Kedah ni, kalau yang asasnya
Dia terdiri daripada serunai, gendang ibu, gendang anak dan gong lah. 4 piece lah, 4 yang utama. Tapi saya ni jenis degil, saya pilih serunai. Yang paling Serunai susah. tu. Ya. Susah. Susah, lepas tu main peranan besar pula tu. Ni kita pilih yang paling susah. Dalam kepala otak saya masa tu fikir kalau yang susah nanti yang ni yang selepas ni jadi yang mudah lah. Mudah lah. Konon-kononnya lah. Tapi sama susah kan? susah juga. Oh, gendang kedang ni sama macam kenduri aku dulu ke? Sama. Oh, Gendang-gendang. okey. Sebab kenduri saya ada, atuk saya ada panggil satu kumpulan yang pemain gendang ni lah. Dia main sebenarnya saya tak tahu tu gendang apa. Dia barak dulu masa dia kahwin pakai gendang. Oh, ya ke? Baguslah tu. Saya lah tak kesampaian lagi. Aduh. Boleh tak apa, boleh on satu lagi. Jangan. Kau tahu 4 bil. Tak sempat raya ni kan. Jadi mungkin kalau korang boleh nampak lah, kita pun bertanjak-tanjak ni kan. Kata macam lelaki Melayu terakhir ni. Jadi untuk pengetahuan juga, cikgu adalah seorang pengarang tanjak yang boleh kata masyhur jugalah. Taklah Kan? masyhur mana pun. Ramai orang kenal lah kan. Jadi mungkin cikgu boleh huraikan sedikit sebanyak secara ringkas lah sejarah tentang pemakaian tanjak. Jadi ramai kadang saya tengok lah dekat Facebook orang tanya, dan kadang-kadang adalah yang orang yang bercerita tentang apa sejarah pemakaian tanjak ni, tapi saya lebih suka pada catatan yang ada. Yang ni kalau kata catatan bertulis, kalau yang paling kita kata nak buat sebagai dalil lah, orang cakap sekarang kan, dalil kan, bukti dalam hikayat Hang Tuah lah. Dalam hikayat Hang Tuah tu memang dia disebutkan Hang Tuah memakai destar gajah gemulung daripada karangan kain berbunga Cina, macam tu lebih kurang. Apa benda ni? Saya tak faham. Nama apa tu? Nama tanjak kan? Nama tanjak. Gajah gemulung tu nama tanjak yang dipakai oleh Laksmana Hang Tuah lah. Macam tu. Jadi itu kita kata, saya lebih suka lah kalau setiap kali kalau orang tanya apa sejarah tanjak ni, saya cakap saya lebih suka ambil bukti bertulis yang dah ada, yang kita boleh tengok. Senang carilah. Oh, kata kalau Google pun ada lah. Ada. Kalau cari buku dia lagi bagus lah. Kita tengok macam mana kita dalam bentuk tulisan tu dah didokumentasi. Kadang-kadang orang penyampaian secara lisan ni zaman sekarang ni orang tak tahu apa nak pakai. Betul. Jadi biar bentuk dalam dokumen kan yang bertulis. Macam tu. Jadi boleh sedikitlah kongsikan macam mana cikgu terjebak dalam dunia tanjak ni selepas gendang tadi. Dah cerita terjebak kan, dia terjebak dalam dunia tanjak. Dia terjebak yang best lah. Terjebak ni semua punca daripada silat lah. Oh, semua memang daripada silat. Daripada silat lah. Sebab macam Yalah, apa betul. dalam gaya petani tu kan dia ada pakai tengkolok yang ke belakang tu kan. Jadi daripada situlah puncanya. Tapi kita tidaklah berkuat sebab masa tu zaman tu tengah belajar lagi kat UKM. Jadi kita tak berkuat. Cuma lepas habis kita belajar, dah start kerja, saya dah kahwin dah. Kita cari balik benda tu. Timbul balik macam mana tanjak-tanjak ni kita tengok macam syok lah. Zaman tu kita tengok gambar-gambar Google lah. Kan dekat gambar Google kita tengok gambar-gambar sultan yang ada kemudian gambar-gambar lama, tapi kita tak tahulah ini tanjak apa, nama dia apa. Jadi kita tak berapa mahir lah masa tu. Kemudian daripada tu pada tahun 2012 tu saya start mula belajar dengan guru saya, Dr. Johan Iskandar. Dia ada buat bengkel masa tu di Surau At-Taqwa di TTDI. Dekat TTDI yang itulah kita kata puncanya lah pada tahun 2012 yang startnya lah sampailah sekarang. Masa tu cikgu tengah kerja ke belajar? Saya dah kerja. Dah kerja? Dah kerja, dah ada anak apa semua masa tu. Okay, faham. Tapi sekarang cikgu memang full time kan? Saya yang full time saya sebenarnya mengedit. Saya edit novel. Ya, betul. Edit novel. Jadi kita punya yang tanjak ni dia macam kalau orang dia minat. Kita ni menggila. Walaupun benda tu bukan saya punya kira apa benda yang utama lah, tapi kita ada perasaan menggila tu, nak tahu sebab kita betul-betul nak mewarisi apa barang-barang warisan orang tua lama kita dulu. Jadi kita betul-betul lah daripada tahun 2012 sampailah sekarang tak habis-habis belajarnya. Sebab benda tu takkan habis lah. Tak habis. Dia tak selesai. Tak ada. Sebab kajian kita pun pada saya dia tak sampai 100% lagi. Belum. Ada pun betul. Macam itu pun yang apa guru saya cakap, Dr. Johan cakap yang dibukukan ni dalam 10% je. Sebab ada yang macam kita melalui tapisan lah. Macam apa Dr. Johan dia link dengan UM, APM apa akademi apa ni? Melayu lah dekat situ. Jadi sebelum buku tu diterbitkan dia ditapis dulu. Ada tapisan maknanya daripada pihak apa akademik lah.
baru dia keluarkan, baru kita luluskan. Kecuali yang buku merah ni sebelum tu kita belum ada link yang betul-betul dengan UM. Jadi selepas daripada tu buku biru tu adalah buku sebagai tambahan kepada buku merah ni lah. Okay. Untuk orang yang tahu, inilah buku yang cikgu maksudkan. Ini karangan dan maklumat daripada Dr. Johan sendiri lah. Betul. Kajian daripada beliau. Dr. Johan ni siapa sebenarnya? Guru saya lah. Dia buat buku ni. Jadi kalau kata kira masyhur, dia lagi masyhur daripada saya lah. Betul. Dalam ni dia ada uraikan sedikit sebanyak tentang tanjak. Aku pernah baca lah buku ni sebelum ni. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan apa itu warisan dan apa itu tanjak warisan. Baik, ini benda ni selalu jadi perdebatan lah. Selalu jadi isu kadang-kadang. Orang selalu sebut kan, apa warisan, kenapa nak warisan, perlukah warisan, apa dia punya signifikan warisan ni dengan zaman sekarang kan. Betul, ada orang kata tak relevan. Tak relevan kan, dia kata buat apalah kita. Ada juga saya baca baru-baru ni komen dekat TikTok lah. Dia kata apa, orang tu macam bercerita tentang falsafah di sebalik pemakaian ataupun di sebalik orang kata dulu kalau keris ni kita jadi IC. Ya, betul. Orang tengok kena tahu orang dagang ataupun orang setempatan kan. Jadi betul. Ada juga komen-komen kata di zaman 2025 lah kan. Buat apa nak berfalsafah ni, tak perlu sangat macam mengarut lah. Dia orang kata kan. Jadi apa pandangan cikgu tentang perkara tu? Itu yang tadi kita berbalik kepada perkataan warisan tu sendiri kan. Jadi warisan ni adalah satu ilmu ataupun petua lah yang diperturunkan daripada seorang guru kepada murid dan kemudian diperturunkan. Maknanya dia mesti ada, kita kata, talian hayat lah. Macam bersanad lah. Kalau dalam bersanad, kalau dalam tanjak ni dia panggil titisan terimba lah. Maknanya salah silah dia berguru daripada siapa. Dia berguru daripada orang ni. Jadi kita tahulah. Boleh trace lah. Kita boleh trace guru-guru kita, betul. Jadi pentingnya sebab kita nak tahu kesohihan ilmu kita. Betul. Sebab tu, jadi benda tu sebab tu dia diturunkan secara warisan. Mesti kena belajar, mesti kena ngadap tu guru. Tak boleh main mengadap apa YouTube ke TikTok buat, tak boleh, tak jadi. Dia tak jadi. Tapi kalau orang cakap kita kan macam kamu cakap tadi dah 2025. Padahal saya dah sedia dah jawapan tu dah lama lah. Saya cakap gini. Tapi kalau anak-anak kita takkan belajar kat YouTube pula. Kenapa kita pergi hantar ke sekolah? Betul. Betul. Itu jawapan yang simple lah, lah. Asal tak pergi tunjuk YouTube dia kan? YouTube belajar ABC apa semua. Dah tak, kau tak pergi sekolah lah. Kau belajar kat YouTube kan. Betul. Hujah tu kira betul lah. Tapi itu hujah yang simple lagi betul. kan. Hujah yang simple. Jadi kena juga hantar pergi sekolah. Sebab kena berguru. Ada cikgu yang mengajar ABC apa semua, belajar macam-macam kan. Begitu jugalah. Jadi dalam keilmuan ilmu orang Melayu ni, tak kira lah dalam bidang tanjak ke, silat ke, gendang ke, semua kena ada guru. Betul. Sebab untuk membimbing kita dalam perjalanan kita mencari ilmu tersebut. Gitu. Dia macam tak nak lari daripada landasan lah. Jangan lari daripada rail dia. Macam mana dia orang nak cari tempat nak belajar tu? Yang certified yang betul-betul macam takut macam orang ni macam nak buat duit je, faham tak? Dia sebenarnya gini. Biasanya kalau kita dah belajar ilmu-ilmu orang Melayu ni, dia akan ada satu perkara ataupun asas yang sama. Betul. Asas yang sama ni apa yang saya trace lah. Yang saya dapat kesan, contoh, mesti berguru, mesti menghadap, mesti berjumpa, mesti bertemu lutut. Kadang-kadang dia adalah bahasa-bahasa dia yang bahasa berkias. Dia kata permata dua lah, macam-macam lah. Yang dia dikiaskan. Jadi semua tu mengarah kepada kamu kena berguru, kena cari tok guru belajar. Jadi macam mana kita nak tahu nak verify guru ni guru yang betul ke, yang sah ke tidak? Jadi sebenarnya duduk kat sini. Dia biasa duduk kat sini. Kita ada insting lah kan. Sebab macam saya belajar tanjak ni, jadi selain daripada Dr. Johan, jadi saya minta izin kat dia lah. Sebelum saya pergi belajar ke tempat lain, macam saya pergi ke Terengganu, saya pergi belajar, pergi Negeri Sembilan, saya belajar Destan Negeri Sembilan, kemudian pergi Perak lah, Arwah Haji Basni pun saya berguru dengan Arwah Haji Basni. Jadi daripada situ kita dapat perbandingan. Bukan kita buat perbandingan, kita tengok keilmuan yang gini-gini. Si serupa. Dia pusing kat situ juga. Ilmu tu pusing situ juga. Jadi maknanya asas tu sama. Jadi daripada situ yang kita dapat tahu. Kalau kata orang belajar secara meniru ataupun ialah tak berguru ni je, dia lain. Dia ada macam satu terbuku kat dalam hati kita ni, satu benda perasaan tak puas. Sebab sebelum saya belajar 2012 dulu, 2010, saya mencari ilmu. Siapa tok guru? Takkanlah semua ilmu orang Melayu ni ada tok guru. Tanjak takkan tak ada tok guru dia kan. Betul. Jadi kita cari kan.
sampailah berjumpa. Sebab masa tu saya dah saya pun meniru juga dulu kan. Dalam 2010 2012 ke dalam masa 2 tahun tu kira orang kata sesat barat jugalah. Tapi dalam masa yang sama tu saya mencari siapa orang yang boleh mengajar bab tanjak ni. Gendang saya dah pergi belajar, ada guru apa semua. Tanjak ni mesti ada tu guru. Tapi alhamdulillah lah Tuhan nak jodohkan saya dengan apa guru saya Dr. Johan. Jadi dia buat bengkel tu lah masa 2012. Itu sampai sekarang Memang Cikgu Johan memang start daripada 2012 ataupun sebelum tu lagi? lagi? Dia sebelum tu dah. Sebelum tu dah dalam sekitar dalam awal. Sebab masa tu kalau yang diceritakan pada saya dalam sekitar 2008, sebelum tu pun dia dah start dengan Jabatan Warisan. Dia dah mengajar tanjak ni dekat Jabatan Warisan tapi masa tu tertutup untuk apa? Staff saja. Dia tak buka pada orang luar lagi lah. Mana Cikgu Johan memang staff situ lah. Bukan staff situ tapi memang Jabatan Warisan kontak dia lah. Jadi gitu sebab apa? Itulah yang dikatakan apabila kita berguru tu kita tahu ilmu tu betul tak betul kan? Sebab salah silah ilmu tu kalau kita tengok dalam buku tu ada tulis ke mana perginya. Jadi orang cari dapat apa jumpa dengan Cikgu Johan ni, itu yang dia kontak tu. Tapi macam saya cakap lah, sedikit sebanyak dalam orang kata mencari ilmu orang kata orang kita ni, orang lama ni, dia memang sedikit sebanyak ada kesamaan di antara satu. Macam saya dalam silat sendiri pun kalau kita pergi gelanggang mana-mana pun tengok lebih kurang je pergi. Ya, betul. Jadi saya dia faham lah. Macam kita kata kita kabur gini lah, kalau kita nak buat rumah mesti ada rangka. Betul. Dia mesti ada asas. Silat ke, saya ni saya cerita asal pengalaman saya lah kan. Saya belajar silat, belajar bergendang, belajar bertanjak ni. Even apa saya belajar menulis pun saya berguru juga. Saya bukan saja kira baca buku orang ni, lepas ni aku tulis novel sebab aku baca novel orang lah. Tak. Saya berguru masuk bengkel. Masuk bengkel bos. Bayar. Jadi sebab saya suka pergi bengkel ni sebab ni ada jalan tersingkat, terpantas untuk kita mendekati guru tu. Kita kenal guru. Kalau kita belajar zaman macam saya, zaman kat kampung dulu, kita kena pergi ngadap dulu, cerita-cerita. Dia kalih lah cerita ni, corner sana, corner sini. Macam saya nak belajar sunai satu masa tu dengan arwah Pak Lias lah. Dia orang silat sinding. Dia duduk di Johong Melaka. Jadi saya pergi dengan abang ni kan. Pergilah nak tanya pasal sunai je ni. Dia boleh cerita dia pergi dia. Masa saya tengok intro tu. Intro setengah jam tu kan. Dia tak masuk-masuk. Dia cerita dia pergi menjala lah. Dia pergi menangkap ikan. Saya betul. Awak dulu masa tu orang muda kan. Kita dah risau. Dah tak sabar dah. Setengah jam ni. Tak intro lagi. Lama-lama saya pun pelan-pelan. Tapi kita kena dengan orang tua ni. Kita kena pandai. Kena pandai petik suis. Lepas tu kemudian adab lah. Yang itu paling utama yang dia diperhati. Orang tua ni dia jenis tak bercakap. Dia mata je berjalan. Dia tengok. Tadi saya kita kata nak bagi ayat power tu kan. Tok, saya ni datang ni ada hajat gini. Slow je bos. 10 km sejam je. Barulah dia cerita. Sikit sampailah dia bawa keluar sunai dia. Itulah cerita dia. Bukan senang. Tapi sebab itu bila ada sesuatu bengkel kan, tak kira lah silat ke apa, kalau kita berminat, ambil peluang tu. Sebab tu jalan tersingkat lah. Jadi dia shortcut terus pergi jumpa dengan guru yang mengajar dalam ilmu tu. Senang. Kita tak payah nak dengar mukadimah lah. Tak payah sangat lah. Kita ulur, jalan. Kalau tak, datang minggu ni, minggu depan kita datang lagi. Kita datang lagi. Dia ngakalkan kita lah. Dia mungkin daripada sudut orang tua ni dia nak tengok sejauh mana kau ni minat kan. Kesuruhan kita tu kan. Macam contoh ni cerita kawan saya lah. Dia pergi belajar berdua kawan saya. Kawan yang lain lah. Saya tak pergi masa tu. Jadi nak belajar ilmu macam mana nak tahan hujan. Nak tahan hujan kan. Alih hujan. Jadi dia pergi tu masa tu kat kampung saya lah. Kat Jawa lah kan. Kat Muar tu. Jadi dia pergilah. Pergi jumpa wak ni. Kan. Pergi sampai syaratnya mesti datang 12 ke atas. Pukul 12 ke atas? 12 ke atas. Bukan pukul lepas berbuka ni datang je. Tak ada. 12 ke atas. Kemudian dihidang dia apa? Pulut dengan susu. Agak-agak lah dah pukul 12 ke atas. Makan pulut dengan susu jadi apa? Kembung lah. Kembung satu ngantuk. Ngantuk ya betul. Jadi dalam pada 2 orang pergi tu, seorang dah sampai ke syurga lah. dah naik ke syurga. Hanyut dah. Seorang je yang tertinggal dan dia lah yang dapat. Macam tu kena uji bos. Betul. Bukan kita itu macam tapisan dia lah. Tapisan dia bagi tapisan halus terus.
Kalau setakat itu apa makan pulut dengan minum susu pun kau tak boleh tahan. Apatah lagi nak menanggung ilmu kan. Jadi macam guru saya cakap, kalau benda kecil pun kalau rahsia ni kau tak boleh tanggung, apatah lagi yang besar-besar. Memang tak lah kan. Jadi orang terturu zaman saya belajar ni dia banyak bagi berkias. Jadi saya alhamdulillah saya berkesempatan dengan zaman tu. Jadi saya boleh kongsikan lah kan. Kalau macam zaman sekarang ni senang tengok Facebook. Oh ada Elan. Pukulan maut. Pukulan berdarah ke apa kan. Hidung-hidung berdarah ke kan. Banyak permainan kerambil permainan ni dia terus open. Jadi itu sebenarnya bagi saya satu nikmat tu. Betul. Satu nikmat sangat tu. Kalau zaman dulu 70-an zaman tu mana ada Facebook kan. Tak ada internet benda kan. Boleh buat sok khabar. Sok khabar apa payah kan. Kalau tunggu bapak kita beli bawa balik tu ada lah kan. Kalau tak kita tak jumpa. Jadi kalau pada sesiapa rakan-rakan yang di luar tu berminat kan, dapat ilmu macam ni nak belajar, pergi kan. Ambil peluang tu. Jangan tak apalah. Sebab kadang-kadang zaman yang sekarang ni orang lebih mudah, lebih senang dapat dia buat dia buat tak endah aje. Bila benda tu dah tak ada, barulah menjajah nak cari kan. Oh macam ni dah susah. Jadi ambil peluang tu. Kadang-kadang orang tak tahu kat mana nak guna benda-benda ni. Bila masa nak guna, masa tu dah tak tahu. So, nak kena itu pada pendapat aku, kita mungkin sebagai cikgu ataupun rakan-rakan perjuangan yang lain, itu adalah tugas untuk menerangkan tentang warisan, tentang wujudnya ilmu-ilmu persilatan dan sebagainya supaya masyarakat. Tapi pada saya nampak zaman sekarang ni masyarakat tak berminat. Benda-benda senang cerita minat lah benda-benda warisan ni. Kadang-kadang dia tak berminat ni ada banyak faktor lah yang saya nampak sangat lah. Yang nampak sangat ni saya bukanlah nak menegur sangat. Sebab kita pun ada anak-anak juga kan. Betul. Jadi saya ni kalau malam-malam ni suka melepak kat kedai mamak. Sebab edit dan cari ilham. Kadang saya pun menulis novel. Jadi kita cari ilham. Situ meja belah sana bersusun bos. Budak-budak main game. Betul. Main game. Jadi saya tengok kan, saya tak berani nak kata di mana silapnya. Sebab perubahan zaman akan tetap berlaku. Betul. Cuma tinggal lagi sebagai, kita kata sebagai siapa-siapalah, tak kira siapa, sebagai penggiat seni warisan ni, dia kena proaktif. Macam contohlah kalau kita belajar dalam undang-undang, dipanggil macam Elan kan. Berbengkel ke seminar tu, dia dipanggil invitation to treat lah. Pelawai je. Dia pelawai. Jadi bila kita pergi daftar, kita yang menawarkan diri yang sebenarnya. Orang yang membuat bengkel ataupun seminar tu, dia yang terima. Dia ada offer acceptance di situ. Offer dan acceptance. Bukan dia offer, dia pelawai je. Kita ni. Jadi maksudnya kok mana pun kita. Tapi awalan tu kan, maknanya buat elan lah. Nak siapa nak belajar ni, berminat ke nak belajar apa-apalah, gendang ke apa, menjahit ke buat imah apa-apa ilmu pun. Sekarang ni orang elan kan. Jadi bukan jangan cakap kita kata oh dia offer, bukan, dia tak offer, dia pelawai je. Lantak kau lah, kau nak datang tak datang sudah. Gitu. Tapi saya mak ayah pun main peranan besar juga sebenarnya. Betul. Kalau mak ayah pun dah tak minat, dia buat tak tahu je lah. Dia mesti daripada rumah. Daripada rumah maksudnya. Macam kita ada anak-anak kecil kan. Macam mana cara kita nak menerapkan pada dia? Contohlah kalau dia minat silat ke tanjak ke, kita daripada rumah memang kita kena buat. Macam saya masa saya 2012, anak saya kecil lagi, umur 3 tahun kan. Jadi saya buat tanjak, dia pun nak buat. Bagi dia, ambil kau kain ni, kau lipat lah macam mana yang kau nak lipat pun, tak kisah. Benda jadi apa pun tak kisah, jadi roti kirai ke apa tak kisah. Dia minat untuk mengasah bakat tu lah. Biar. Sebab saya mengambil contoh daripada guru saya. Kan, masa saya pergi bergendang dulu zaman-zaman kat Kedah kan. Kalau ikutkan kan, kita ni barang gendang ni mahal. Betul. Tapi dia tak, dia biar je. Dia kata tak apa, bagi dia pemain. Memang belentar-lentur kita dengar pasal sakit telinga kan. Tapi di situlah dia menanamkan rasa ataupun minat dia bermula bercambah tu daripada kecil. Macam saya pergi rumah tok guru saya, seorang arwah guru saya di Kedah lah, di Wang Tepui. Anak dalam buaya ni, kita di sini berdentar-dentur main gendang, gergang. Anak dia tidur lena. Macam mana tu? Jadi di situlah yang saya perhati dan saya nampak contoh yang diberikan oleh guru saya. Yang orang kata melentur buluh tu biar dia berebung. Itu saya tengok sendiri dan saya saksikan sendiri. Macam tu cara. Jadi kita kena buat. Jadi betul. Pakai tanjak kita, kalau anak kita nak pakai, jahanam pun tak apa. Abah ada duit, abah beli baru. Dia contoh macam cikgu pun buat tanjak kan. So anak cikgu nampak lah, cikgu tanjak macam kita orang ni, orang biasa yang tak buat tanjak. Apa yang kita boleh buat? Maksudnya kita orang boleh beli tanjak,
beli untuk anak sekali macam tu lah, bagi diorang pakai. Waktu bila sebenarnya sesuai pakai tanjak sebenarnya? Yang pertamanya gini, beli banyak daripada aku lah. Itu satu lah, itu mestilah. Jadi ada masa ketika je tak ke saya, macam saya terasa nak pakai, saya pakai je. Anak saya, abah nak pakai? Pakailah. Jahanam lah, saya tahulah. Memang jadi OT jala kan. Benyek-benyek Biar je. Memang kita kena berkorban lah. Kena berkorban. Jadi macam tu. Daripada rumah, memang dari rumah lah, apa-apa benda pun kalau kita tengok harta perlakuan kita pun dia akan tiru lah. Kita dia punya photo state. Jadi kalau kita bagus lah. Jadi kalau dari segi penerapan ilmu pemakaian tanjak warisan ni memang dari rumah. Gendang saya kat rumah saya bagi je anak saya tukul. Ketuk lah walaupun macam kita geram. Tetapi bila mengenangkan macam mana cara tutup guru saya mengajar anak-anak dia macam tu, kita biar je lah. Pejam mata je lah. Sebab nak salin kulit gendang ni mahal. Betul. Mahal. Kompang pun dah cukup mahal je. Saya aktif juga dengan kompang. Kompang dah tahu kan. Kompang pun paling kuat paling murah-murah pun 100 satu keping. Itu kompang. Ya. Kalau gendang dia mesti ada prosedur-prosedur yang lebih rumit daripada kompang. Beratus. Nak tukar dia punya kulit tu. Kulit dia kalau mati kita tak boleh nak pukul lah, tak naik dah bunyi kan. Bunyi dia tak sedap. Jadi macam tu. Tapi kena sanggup lah berkorban apa. Jadi kalau kita tak ada perasaan gitu kan, kita punya tanjak ni duduk atas, memang betul lah tanjak ni kita beli mahal dengan duit kita bayar apa semua, duduk atas atas pucuk ni. Pucuk rumah kita kan. Tapi dia boleh tengok gitu je lah. Jadi dia nak perasaan nak minta kan, abah marah. Bapak aku marah. Tinggi sangat duduk tinggi tengok dia jeling. Tapi kalau dia dapat peluang memang habis lah. Daripada dia tu kita biarkan. Macam saya, anak saya bila dia dah biasa dia tak heran dah. Saya nak gosok kain dasar tanjak yang 3 segi tu je, dia tak kacau dah. Tapi sebelum dia nak tak heran tu, masa dia heran lagi tu, kena tahan lah. Gendang saya, kain-kain tanjak habis semua. Dia gulung lah, ikut lah dia nak gulung macam mana. Kejap lagi kan, lepas tu bersepah kan. Yang tu kita kena sabar lah. Sabar. Ya, demi menerapkan lah. Ya, memang macam tu kan. Memang macam tu. Kalau kita tak ada perasaan sabar, kita rasa macam alamak, habislah tanjak aku. Lepas ni nak kena tanjak. Satu masa anak ni dia takkan faham. Dia tak faham. Tapi kita biar je. Bila dia dah lali tu, dia dah biasa hari-hari macam tu. Padan gitu dia helehkan je kita. Dia tak heran macam tu. Jadi cikgu, orang kata peribahasa lama lah. Tak ada yang lama, tak ada yang baru. Betul. Jadi zaman sekarang ni wujud pula tanjak kreasi. Yang kadang-kadang yang orang kata kreasi ni maksud buatan baru. Kau tahu aku tak tahu tak pandang tu nampak tak tahu. Maksudnya buatan baru. Aku nak tanya benda tu. Kreasi ni buatan baru. Mana yang bukan dari warisan, tapi ada sesetengah pihak yang mengaku ia daripada warisan. Sebab Along dia nak beli tanjak. Tapi bila tengok kat Shopee, tengok macam-macam bentuk, tak tahu nak beli macam mana. Apa guideline nak beli first nak beli tanjak? Betul tu. Apa perbezaan dia tu? Betul kan? Betul. Daripada sudut tanjak yang warisan dan kreasi kebanyakannya. Ini isu yang dah lama lah. Betul. Sejak zaman saya mula belajar dulu, jadi saya pun dulu berkreasi juga. Tahun 2010 hingga 2012 sebelum saya jumpa guru saya, Dr. Johan, saya berkreasi. Tapi saya tak tahulah yang macam mana sekarang. Saya dulu berkreasi tu pasal saya tak jumpa guru. Budak sekarang ni berkreasi, saya tak tahulah sebab tempat nak pergi belajar tanjak apa semua kita selalu iklan dah, tempat ada. Betul. Jadi kalau nak cerita antara tanjak warisan dan tanjak buatan baru ataupun kreasi ni daripada perkataan Inggeris creation. Di Melayu kan jadi kreasi lah. Jadi banyak beza lah. Banyak sangat beza kan. Pertama sekali, kalau pesan guru saya, kalau kita nak mengangkat jati diri kita, kita kena bawa jalan warisan. Tak kira apa ilmu. Bukan saja tanjak. Silat ke, apa benda lah, gendang ke, yang warisan orang Melayu kita kan. Contoh orang belajar berubat apa semua kena bawa jalan warisan. Daripada situlah kita akan faham, pelan-pelan kita mengenali dan timbul rasa cinta. Apabila kita faham, contoh macam apa tanjak-tanjak yang kamu pakai ni kan, dia ada maksud-maksud tertentu, ada nama tertentu kan. Dia bukan, buat orang tertentu ni bukan sembarang. Betul. Dia buat ni ada sebab, ada cerita, jalan cerita kan, daripada zaman dulu. Jadi benda tu dah lebih daripada, kita kata timeline dia lebih daripada 100 tahun. Dia buat tu bersebab. Dia bukan saja macam kebanyakan yang kreasi yang saya tengok lah, bukan tak lawa.
saya akui cantik-cantik bukan tak lawa. Bukan tak lawa. Orang kata kemen garang lagi kan. Kemen garang lah dengan lawa berbunga berkelok-kelok. Betul lawa kan. Tapi dari segi makna maksud yang ingin disampaikan tu apa? Sebab tanjak ni kalau kita cakap guru cakap apa, dia adalah bukti. Dia ada menyimpan cerita, sejarah dalam tanjak tu. Yang itu yang kita nak bawa. Kan? Sebab kita kata warisan selama ni kita kata warisan. Tapi mana yang letak warisan kalau kita memakai tanjak kerasi? Tapi kalau orang tanya saya, cikgu, kalau pakai tanjak kerasi boleh? Boleh, pakai engkau lah, bukan duit aku pun. Ikutlah kan. Asas masing-masing. Tapi saya tidaklah terlampau macam melarang lah. Kau kerasi tak boleh ni, kau Melayu. Saya cakap lantak engkau lah, pelan-pelan lah kita kayuh kan. Itu mungkin orang kata pencetus kepada dia mula belajar. Mula dia nak belajar. Sebab saya pun mula macam tu juga kan. Cuma sebab tak berguru masa tu. Betul. Tapi cuma yang sekarang ni beza je, dah banyak elan kan. Belajar tanjak gini-gini, carilah guru kan. Sebab kalau kita belajar jalan warisan ni, baru kita puas hati, puas kan? Sebab ada penerangan, ada cerita, kita ada salah silah guru kita. Jadi kita tak lost track lah. Berbanding kalau dengan kata macam saya cakap tadi, dia nak pakai juga tanjak kerasi, tu pulang lah. Saya tak ada masalah pun. Bukan duit saya pun. Tapi untuk permulaan okey lah. Contoh untuk macam Along tak pernah pakai tanjak. Start nak beli dengan rias. Apa nama dia? Kreasi. Nak pakai yang tu dulu boleh, tak ada masalah lah sebenarnya. Dia sebenarnya tak ada masalah. Mungkin pada pandangan aku, bila mana dia berminat, macam aku minat tanjak ni, walaupun dia kreasi, mungkin lama-lama dia akan kaji sedikit sebanyak pasal tanjak. Dia mendalami, jadi rupanya ada yang asli asal daripada orang kita yang memang pakai daripada dulu. Betul. Bukan boleh tahu yang aku pakai ni barunya. Jadi dia tak ada cerita. Mungkin lah untuk orang kata, mungkin ada juga penonton kita tak faham mungkin falsafah ataupun cerita di sebalik tanjak. Kita cerita pasal tanjak ni, yang Alung pakai ni, tanjak dia semangat ugi. Betul. Ataupun semangat bugis. Tahu. Jadi mungkin cikgu boleh huraikan sedikit cerita sejarah di sebalik tanjak semangat bugis. Okey, faham. Tapi tanjak ni dia punya apa nama dia? Ni simpulan ke apa nama dia? Karangan dia ni ada ikut orang dia kan. Macam saya jenis lain ke macam mana, saya tak faham. Dia tak semestinya. Dia benda yang subjektif lah. Sepanjang 13 tahun saya, alhamdulillah saya belajar berguru, menerima tempat tanjak. Jadi kadang-kadang rasi tu ada lah. Macam kita lah okay, saya tanya awak awak pasukan bola sepak UK, awak minat apa? Dia tak tengok bola. Waduh. Tengok pingpong dia. Aduh, perak betul lah ni. Saya minat Liverpool lah. Liverpool kan. Ada orang minat Manchester City. Okay. Ada orang minat Man United. Kenapa boleh ada perbezaan tu? Okay, faham. Kan? Jadi dia ada minat masing-masing terhadap tanjak, cita rasa. Dia kadang-kadang dia tengok ni, feel lah. Ini memang wow, ulala. Macam tu. Saya nak gambarkan dalam bentuk perkataan tu susah sikit. Tapi kita tengok lah masakan ke apa benda kat kedai. Lomak sedapnya. Dia pergi bazar Ramadan kan. Sedapnya. Macam tu. Masing-masing punya cita rasa. Tak tentu juga. Contoh macam saya nak buat tanjak, saya akan jumpa cikgu kan. Cikgu yang tetapkan bentuk macam mana ke, ataupun saya sendiri yang kadang-kadang atas orang tu. Saya lebih suka kalau orang tu apa yang dia minat. Macam kita ni lah, jatuh cinta pandang pertama lah Kita tengok suka, walhal ada yang tepi-tepi tu yang lawa-lawa kan. Tapi kita nak juga yang ni, orang rumah kita ni. Jodoh lah, takdir kadang itu. Kadang-kadang ada juga yang dia bagi yang dihantar kain, dia serahlah pada cikgu buat macam mana. Saya pun buat je lah apa yang terlintas kat kepala saya. Okay, faham. Jadi macam tu, dia tidak ada satu ketetapan. Tapi kalau kita cerita dari segi tanjak ni, memanglah macam apa Semangit Ugik ni kan. Semangit Ugik ni adalah kalau menurut pada apa yang diceritakan oleh guru saya adalah orang Bugis lah. Semangit Ogi ni perkataan bermaksud Bugis. Jadi tanjak-tanjak Semangit Ugi ni ataupun macam contoh Bugis tak balik Betul. Adalah dibuat oleh mereka yang berketurunan Bugis yang duduk di sini. Yang duduk sini. Dia duduk sini, jadi tak tahulah macam mana cara orang dulu dia kan. Dia mengarang tu dapat ilham, saya tak pasti. Tapi memang dibuat di sini. Tapi macam kalau kita tengok Semangit Ugik ni, dia ada cerita yang ini yang kita kata tadi, ada menyimpan sejarah ataupun cerita tu yang kita penting, kita nak tahu sangat. Betul. Dia berbentuk, kalau Semangit Ugik ni berbentuk, kalau kita tengok dalam Google, dia berbentuk kapal pinisi. Kapal orang Bugis. Dia bentuk, dia menaik itu. Tak percaya nanti awak Google lah. Betul, layar kapal lah. Kapal betul. Kapal sebiji. Kapal pinisi. Dia bentuk tu. Jadi daripada situlah maknanya kita nampak
bentuk-bentuk ni macam ni, ada bentuk macam kapal, ada bentuk macam apa ni, siapa pakai ni? Burung. Macam burung lah. Jadi nama pun lang melayang. Jadi di situ tu yang ni saya cakap tadi. Cerdiknya orang dulu ada bersebab. Dia tak ada suka dia gulung. Aku rasa macam feel ini kerang dah itu yang terlintas bulan puasa. Kerang bergulung apa tak tahulah. Dia tak ada suka-suka macam tu. Dia duduk, dia tenang-tenang, dia ilham, dia sampai dalam waktu yang cantik kan. Ada sebab dia buat karangan tu, barulah dia namakan. Kadang-kadang orang sekarang ni dia aku nak karang yang kreasi. Tanjak ni pop ni buat. Jadi tak ada sebab. Maksudnya mana datang makna masuk ni. Memang boleh letak je masuk-masuk yang tertentu. Selepas dah karang yang kreasi ni, kita boleh letak lah ni bentuk ni, ada cerita kemudian tu memang boleh buat. Tapi based on apa? Berdasarkan pada apa? Contohnya macam apa, ada tanjak-tanjak ni yang berdasarkan zaman-zaman lampau kan. Yang itu yang kita nak tu, cerita tu, sejarah tu kan. Masa kita kata ni kita orang Melayu. Dan kita nak kekalkan warisan. Jadi kita pakailah tanjak-tanjak warisan dan kena berguru lah. Kena berguru. Itu cerita dia. Setahu saya lah, binaan tanjak berasal daripada satu tanjak yang asal. Kan? Mana daripada satu tanjak ni diolah menjadi betul-betul bentuk yang sekian-sekian kan. Ni sedap ni soalan ni. Jadi pada pandangan saya di situlah buktinya kewujudan. Walaupun katalah macam contoh saya kata kreasi, saya boleh buat satu cerita tanjak ni saya mimpi naga ke apa kan, saya boleh buat lah. Saya boleh buat cerita dia sebagainya, tapi terkaitnya dengan tanjak tu, dengan tanjak yang lain tu tak ada. Kan. Nampak tak bila kita kata warisan kan, macam mana dalam tanjak ni kita tengok silat. Dia ada tak ibu dia, rumah dia asas, kita kata asas tadi, dia mesti ada rumah asas. Dalam tanjak pun dia ada asas dia. Maknanya kalau dalam tanjak ni dia panggil ibu tanjak lah. Kan, ibu tanjak. Kalau dalam silat pun dia ada juga asas dia, ibu dia. Maknanya sebelum dia nak pecah langkah tu, dia mesti ada rumah asal dia tu. Yang itu yang kita nampak. Itu yang saya cakapkan sebelum tadi. Apabila kita sebut warisan, dia lebih kurang je. Dia mesti terkait antara satu sama lain. Dia berkait. Dia mesti asas ilmu pembelajaran, cara nak belajar dia semua sama. Saya belajar gedan silat macam tu juga. Dia ada asas, dia ada rumah ni. Asas ni kat sini. Sebab apa-apa hal pun mesti ada asas. Macam kita lah. Daripada dalam perut mak kita, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan baru lahir. Kan daripada asas tu. Jadi kalau tidak ada macam tu, macam mana kita nak katakan keilmuan kita tu sah lah. Dari satu segi mana perguruan kita berguru macam mana kan. Semua orang boleh buat. Ilham. Saya semalam saya duduk termenung kan, tengah baik punya kan. Tiba-tiba saya dapat ilham. Saya terus namakan tanjak ni sekian. Boleh. Saya pun boleh buat macam tu. Semua orang boleh buat macam tu. Tapi apa kesudahannya? Jadi dekat mana letaknya jati diri orang Melayu kita nak letakkan mana kan? Orang kata alah tanjak je bang. Betul lah, memang tanjak je. Aku tanya kau kan. Habis kau pakai songkok tu macam mana? Banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh huraikan lah dalam apa situasi ni lah. Tapi kalau orang tanya saya masih pegang kan. Bang, saya nak pakai tanjak ni, dia macam tanjak keras ni lawa. Pakailah. Suka tingkau lah. Pada saya, kalau saya pun saya tak ada larangan. Tak ada. Cuma kita cerita tentang kita cuma bercerita, betul. Wujudnya sebenarnya ini kreasi. Kita ada yang betul-betul ni punya. Jadi supaya mungkin satu masa dia orang faham, dia akan beralih pada warisan. Sebab kita orang tua ni lah. Ni saya kaitkanlah dengan apa benda-benda lain yang saya belajar kan. Dia ada jalan cerita. Satu. Sejarah dalam tu satu. Petua. Petua memakai tu kan. Kalau kita suka-suka buat, dia tak jadi. Dia mesti ada cara memakai dia, petua memakai dia gini-gini. Dan tak kira lah ilmu apalah yang berbentuk warisan ni, dia mesti ada benda tu kan. Macam mana, contohlah orang tua dulu ilmu pelangkah. Daripada rumah nak keluar, dia baca apa gini. Itu sebenarnya satu drill ataupun latihan ataupun disiplin ilmu yang menerapkan kepada diterapkan kepada dada anak Melayu ni supaya dia faham ilmu ni gini. Ilmu ni orang Melayu ni tak kalah lah. Kita jangan malu lah jadi orang Melayu ni dengan apa berbusana apa semua, tapi carilah yang betul-betul. Carilah yang betul-betul. Saya tak kata orang lain punya tak betul, tapi saya cakap apa yang saya belajar. Gitu. Kau orang nak belajar tak nak belajar warisan, tanjak warisan, terulang lah.
Saya tak ada apa-apa halangan kan. Sebab saya kawan je semua orang. Tak adalah kita tengok, tanjak kerasi, kita jangan kawan dengan dia. Tak ada. Tak ada sampai macam tu. Kalau kita bersikap macam tu, sampai bila mereka ni nak berminat dengan kita, kata warisan kan? Sebab kita kena ada satu pegangan gini. Hidayah ni milik Allah. Tugas kita menyampai, itu saja. Kalau dia terima dan dia boleh faham dan dia cari belajar yang warisan, alhamdulillah. Dan kalau dia tak nak pun, terpulanglah. Bukan milik kita hidayah tu. Hidayah bukan milik kita. Aku nak bersajak lah pula. So cikgu, tanjak ni orang kata harga dia agak mahal juga kan. Bila kita dah beli satu tanjak ni, sebenarnya waktu bila yang sesuai pakai tanjak? Boleh ke pakai dengan t-shirt? Maksudnya pergi ke mana yang patut kita pakai tanjak? Saya nak tahu. Ni dari segi pemakaian ni pun dulu-dulu rajin juga orang tanya ni. Bang, saya ada budak tu dia pakai tanjak, dia pakai t-shirt, dia pakai seluar pendek, seluar skerat kat lutut ni. Boleh tak bang? Lantak dia lah, bukan adik-beradik aku pun. Taklah, maksudnya dari segi tu, dari segi kesesuaian tu, inilah cara bagi saya, ni saya lah secara peribadi, secara berhikmah kita nak mengajak orang tu. Kita tak boleh, pasal dia tak biasa dengan benda-benda apa alam warisan yang benda-benda Melayu ni. Jadi kita tak boleh nak terus paksa. Betul. Jadi biar dia pakai dulu. Lama masuk dia malu sendirilah kan. Pergi orang pakai cantik lawa dengan samping bagai ni, aku pakai dengan seluar pendek, seluar kerat. Lama-lama dia satu lah. kesedaran tu ada lah. Dia akan ada timbul. Dia mesti ada, sebab fitrah kita ni akan berbalik kepada benda yang asal. Mesti macam tu kita tengok kan. Lama cuma antara dia nak dan tak nak. Cuma dia keras kepala dan tak tekat, tak apa nak terima ataupun tidak, itu saja. Tapi kalau tanya saya, lantak dia lah. Kalau zaman dulu diorang pakai dengan busana ke? Zaman dulu banyak, maksudnya busana macam mana ni selalu juga orang tanya. Cikgu kata kita kena tanjak ni mesti berbusana. Saya masih pegang pada prinsip saya, lantak engkau lah. Maksudnya tak kisahlah. Tak kisah. Tapi kalau yang secantiknya, seeloknya, contohnya orang pergi berjabat, ada tak pakaian dia? Ada, okey. Pergi kebun, ada tak pakaian dia? Betul. Jadi saya berkias macam tu supaya orang lebih faham. Kalau kita nak terus cakap, tak, kau mesti pakai macam ni, nanti orang jam. Yalah. Itu ke? Orang tak biasa kan? Jadi bila kita nak bercakap tu, kadang-kadang kena ada juga cara. Kita kias dulu. Orang pergi berjabat macam ni, orang pergi kebun macam ni, orang pergi mancing pun ada cara juga kan. Ada betul tak Abi? Baru dapat ikan 80 kilo. Kena lereka. Takkanlah nak pakai tie dengan singlet itu kan. pasal. Jadi kita bakar ni kentung ni kan. Jadi adalah cara-cara. Jadi maknanya apabila kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, cantik. Okey cikgu, kita off topic sikit lah untuk bercerita tentang orang kata falsafah di sebalik baju Melayu mengikut kefahaman cikgu lah. Pada saya yang perihal kekek, pesak. Ni nak masuk pakai baju lah. Pasal baju Melayu. Kita buat next episode lah. Mungkin kita pasal tanjak je dah dekat sejam. Betul. Tanjak ni kalau borak 2 hari pun tak habis. Ni sembang tak habis punya. Jadi mungkin kita akan sambung pada episod seterusnya. Jadi tak ada modal. Goodbye.